Okay, hari ni kita ada trip randuk bersama Silver Stream. Kita mencari target sikang lah, sikang. Kalau dapat sebarau, rezeki. Cari yang saiz-saiz sikit lah. Gameplay top water hari ni. Hari ni Silver Stream. Oh, sebarau. Trek sebarau. Mata tengah kan? Solid lah. Bismillahirrahmanirrahim. Berehatlah bawah batu tu dulu kejap. Terima kasih. Macam mana dia orang buat? Gulung yang ni dulu. Lepas tu masuk yang ni. Keluar kat sini. Lilit beberapa kali kot. Entah. Tapi setengah orang tengok dia tak lilit, dia terus masuk je. Macam tu lah. Lepas tu bagi rapat dia. Beginilah kira-kira. Macam tu lah. Minat lagi ikat direct macam ni sebab action dia jadi lagi lawa. Kalau pakai snap dia snap tu kadang akan kacau action gewang. Lepas tu yang lebihnya kita potong. Macam tu lah. Jadi macam ni. Nak pakai snap pun tak salah. Kalau jenis main banyak kali tukar kan. Banyak kali tukar gewang. Tu pun ada nampak anak sikang ikut tu. Nampak tak? Anak sikang ikut. Bukan besar tu. Oi. Oh, kuning muka dia. Besar ni tadi. Yang ni lah. Ni lain. Tapi dari jauh lah dia ambil. Dia kejar. Menggeletar tangan. Ni pegang lutut getar ni. Jarang getar. Hai. Dia ambil tapi tak suruh.
sikang. Alhamdulillah. Mengelejak lagi. Kan dah kena macam tu. Tapi betul solid lah. Bismillah. Macam ada ke mata yang salah? Tak ada. Salah sendiri. Okey, sekarang ni kita tukar game pula. Kita cari sebarau. Tak cari sebarau. Sikang dah dapat dah tadi. Oh, nampak. Sikang lagi. Alah. Banyak sikang lah. Kenapa sikang je. Cia. Ada Allah dah bagi rezeki. Mengelejak kuat sangat. Alamak. Alhamdulillah. Okey. Auto release tak sengaja masuk konten. Strike. Ini yang sikang. Besar tak? Saiz juga ni. Tapi tak sebesar yang kawan tadi dapat lah. Besar tak? Okey lah. Allahu Akbar. Bahaya lah. Kena pegang dia dulu. Oh, kena insang. Oh, tak boleh. Memang nak kena tapau. Kena tapau ni. Tak boleh lepas. Aniaya dia. Kita mancing bukan aniaya binatang lah. Tak boleh lepas ni. Kena tapau ni. Kita buat apa yang patut je. Allahu Akbar. Sian lah. Kalau tak kena insang tadi dah simpan lah. Dah lepas lah. Ni kena insang. Okay.